Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Auni Irina selaku wartawan untuk TVPSS. Jadi hari ini SMK Lepah Hilir didatangi oleh seorang penceramah iaitu Ustazah Rosyida binti Mian untuk membahagikan ilmu fardu kifayah tentang pengurusan jenazah. Ayo kita saksikan. Sekiranya ada mayat itu di tengah mengandung dan dia mati dalam keadaan di tengah mengandung anak belakangnya, itu macam mana? Anak otomatik meninggal. Bawa je lah kandungan. Tak boleh kata mak hidup, anak hidup. Tak. Dia mak tak ada nyawa, otomatik anak. Kan anak dalam kandungan gantung kat dia ibu. Jangan tempat yang sama. Kita masak balik, yang bersih tadi kita cuci sebelah. Lepas tu kita ambil lain. Telinga, mata sebelah, mata tukar. Jenazah ni kita tak boleh buka sewenang-wenangnya. Kita kena tutup aurat dia. Walaupun dia dah tak bernyawa, tapi kita sebagai orang hidup ni, kita kena jaga aurat dia. Walaupun kita sama-sama perempuan, kita kena jaga aurat dia. Tak ni, belah kiri ikatan ni. Okey, itu sahaja program pada hari ini. Saya harap program hari ini dapat memberikan penerahan awal kepada semua pelajar SMK Lepah Hilir tentang pengurusan jenazah. Itu sahaja daripada kami. Bye-bye.